Bagi yang masih belum faham konsep belian emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan tuan-puan. Dalam tangan saya ini adalah gold bar 100 gram berketulinan 999.9 yang mana harganya sekitar RM50,000. Ada dua cara untuk tuan-puan dapatkan gold bar ini. Yang pertama, jika tuan-puan ada simpanan wang tunai sekitar RM50,000, tuan-puan boleh terus dapatkan gold bar 100 gram ini. Cara yang kedua, jika tuan-puan tiada simpanan sebanyak RM50,000, tuan-puan boleh menabung sikit-sikit di Economascap mengikut bajet tuan-puan tanpa sebarang komitmen. Simpanan ini adalah dalam bentuk gram emas, maka bila cukup gram emas dalam akaun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas ini. Untuk emas yang berat di bawah 21.25 gram, emas akan dihantar terus ke alamat tuan-puan menggunakan pos berinsurans. Untuk emas yang lebih besar seperti gold bar 100 gram, tuan-puan boleh set temu janji di mana-mana cawangan Public Gold pilihan tuan-puan untuk tuan-puan ambil emas ini. Dan semua proses ini akan dibimbing oleh dealer terlatih Public Gold. Jika tuan-puan sudah bersedia untuk mendapatkan emas-emas keluaran Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftarkan emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.